masa depan bukan sekadar satu destinasi. Ia adalah satu perjalanan membentuk siapa diri kita yang sebenar. Dari bilik darjah, kita melangkah ke medan wajah. 45 hari. Ini bukan sekadar latihan. Ini ujian ketahanan. Di sini, disiplin bukan satu paksaan, tetapi perisai diri. Setiap titik peluh adalah bukti kita mampu bangkit lebih kuat, lebih tangkas dan lebih berani daripada semalam. Lihat di sekelilingmu, kita mungkin datang dari latar belakang berbeza, warna kulit yang berlainan. Namun di sini, perbezaan itulah yang menyatukan. Tangan yang hulur, bahu yang memikul. Inilah erti setia kawan. Inilah perpaduan yang tidak perlu dicari, tetapi dirasai. Kerana cinta pada negara bukan hanya terukir di bibir. Ia hidup melalui semangat kesukarelawan. Kita adalah benteng harapan, bersedia berbakti, rela berkorban. Jiwa patriotik ini adalah janji kita kepada tanah air tercinta. Ayo, sahut cabaran ini. Jadilah versi terbaik diri anda. Bangkit, bersatu, berbakti. Ini Wira Muda Negara PLKN.